Antara match yang aku rasa paling best setakat ini. Woi, game ni sangat-sangat menarik. Aksi pertama di dalam grup F, perlawanan di antara Netherlands bertemu Japan. Dan keputusannya berakhir dengan 2-2. Untuk perlawanan Netherlands dengan Japan ni basically banyak gila talking point. Yang mana tengok tu aku yakin korang pun setuju sebab dia punya game dia sangat-sangat menarik sehingga kan aku boleh jadikan dia jadi naratif macam movie. Dia bermula dengan perlahan, okay? Tapi nak cakap sampai climax tu, mak kau. So apa yang terjadi di dalam game ni, jom kita tengok recap serba sedikit. Untuk separuh masa pertama sejujurnya tak banyak sangat talking point sebab yang ni korang kena faham. Tak banyak sangat attack, bola itu banyak berlegar-legar di kawasan tengah sahaja. Ada dua je the best chances, Netherlands daripada Melon, Japan daripada Nakamura. Di saat penonton-penonton yang berada di rumah tu dah macam nak tidur tu, mereka dikejutkan dengan separuh masa kedua yang aku rasa wow. Walaupun kita tengok statistik, betul Netherlands masih menguasai permainan, tapi apa yang menarik yang terjadi di separuh masa kedua ni, lebih banyak aksi-aksi tuan-tuan. Gol pertama daripada Netherlands, hasil jaringan daripada Van Dijk pada minit ke-51. Satu tandukan yang sangat baik daripada Van Dijk memerangkap Suzuki. Apa respon Jepun? Kekal tenang. Kekal tenang. Gol penyamaan daripada Jepun hadir pada minit ke-57, hasil jaringan daripada Nakamura. Di saat momentum game semakin naik tinggi tuan-tuan, Semoville hadir sebagai penyelamat Netherlands, menjaringkan gol kedua untuk Netherlands pada minit ke-64. Satu curling shot yang sangat-sangat mengiurkan. Yes sir. Terhasilnya gol kedua daripada Netherlands ni, kita dah boleh expect Netherlands mungkin akan bertahan, Jepun mungkin susah gila nak tembus tembok pertahanan Netherlands. Tapi tidak tuan-tuan, Samurai masih belum mengalah. Pada minit ke-89, Kamada hadir dengan tandukan menewaskan penjaga gol Netherlands. Dan keputusan itu kekal sehingga bisa penamat 2-2. Tahniah untuk kedua-dua pasukan. Game yang sangat-sangat menarik.